Assalamualaikum. Sama saya dalam channel Pacar Motor. Hari ni saya nak ayak ada 3 unit yang baru sampai daripada Jepun. Unit yang pertama, kena sebut nama dulu. Sebut nama unit pertama Alphard Z 2024. Lepas tu Toyota semua Toyota Velfire Z 2024. Velfire Golden ada duduk belakang ni. Ni unit pertama Alphard Z 2024 Okey, booking dah lah. Masa dia duduk atas kapal ke, saya tunjuk ke customer tu, tunjuk gambar. Dia ikan dia booking, dia suruh saya submit loan. Jadi loan dia pun lulus apa, dalam proses nak daftar lah ni. Alphard Z ni dia mari dengan full body kit, body lista original Jepun Dia mari dengan mileage rendah bawah 10,000. Dalam 8,000 lebih mileage dia. Tak tengok? Satu mileage dia, dalam 8,000 lebih. Tu dia mari dengan side step original Japan dah. Banyak kau kena ni side step ni. Sebab mahal tak? Kalau mari ada dah betul lah. Dia mari dengan Aegis model lista original Bukan tik saja ni. Dia mari set muffler dia. Habis untuk ni kita nak tunjuk unit yang kedua. Bentar. Kita ambil kunci. Tak ada kunci. Meanwhile, ambil kunci dah. Kita review untuk unit kedua. Unit kedua ni Toyota Velfire Z 2024 Dia mari juga dengan fully loaded Dia mari dengan full body kit model lista original. Lepas tu dalam dia ni orang duk minat lah ni Mileage dia pun bawah 10,000 juga ni. Dalam 8,000 lebih ni. Sedih yang mari merah. Ni Velfire dia buat model baru ni. Naik mata tak? Lepas tu dia mari juga dengan side step. Ni bagi tak polis lagi ni setengah ni dah ni. Kalau dia masuk polis buat detailing tak nak tidur. Beritahu ayat tak nak tidur customer. Harga body 345 Harga on the road tu kalau dia berminat tu calling dah kita bagi ikut Bagi ikut saya untuk unit yang ketiga. Ni free stock lagi ni. Free stock take go. Tu Alphard SC free stock belakang ni. Hak ni nak bagi promosi juga tapi kita tak ada cerita lah ni. Kita nak cerita hak bagi baru sapar. Ni Alphard X ni okey bayar cash dah ni. Tekuk apa ya? Awak beli perfume blank boleh hadiah utama ni blank dengan kita dah cash untuk buat hadiah cabutan petua. Mai kita kecek unit yang ketiga. Ni model apa ni? Model Golden Eye. Ni unit yang ketiga kita sapar ni pun nak harga on the road 100 lebih ni. Harga body kau murah. Dah harga on the road murah dah. Mileage pun dah lagi ni baru dalam 20,000 lebih. Seat dalam dia pun tak jejah. Kalau macam untuk model Golden Eye ni, dia mari fully itar bumbung itar dalam. Lepas tu seat dia mari dengan benemah. Bagus benemah mana minat mah tu boleh ambil kereta ni. Ni kita tukar tayar baru 4 butir dah untuk customer Kita beri pergi tayar baru 4 butir. Nak ke apa lagi? Tak cukup tayar baru. Body kit kita beri. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi telefon. Lah, tak tahu tak boleh hiyak gege bahaya. Untuk pergi tu calling. Harrier free stock, CD free stock, lepas tu JBL fully loaded free stock. Mana berminat tu boleh mari ke Pacar Motor Recall atau calling. Lepas tu customer baru ni yang mari bayar dah payment ke apa. Hari ni kita nak pergi buat step pertama sebelum register tu kita nak pergi servis. Pas servis ni kalau kat Pacar Motor dia tak beri minyak itas saja. Dia beri sekali dengan minyak giar. Setengah kedai tu dia bagi minyak itas saja. Minyak itas ni minyak selendar orang Kelantan panggil. Minyak selendar. Ni kita tukar minyak selendar, minyak giar. Complete Kalau customer ambil tu tak kena mikir dah. Walaupun mileage rendah, kita servis juga. Jom kita pergi di tempat servis. Okey. Ni kita sampai dah tempat kita servis kereta semua. SAG ataupun Smart Auto Garage ni baju kita pakai baju dia dah. Ni kita kalau kereta office kita memang full servis kita memang servis dengan dia. Kalau kita tak mari atas sini, dia akan pergi di office kita untuk servis Awak bergerak Kemarin kita buat dah proses untuk sebelum deliver tu kita buat servis dah. Hari ni kita nak tukar tayar Kalau kita bergabung kereta kita memang tukar sini Hari ni kita tukar tayar baru 4 butir Ni kita beri free ke customer. Boleh mari tengok Ada idea Ada.
Ni proses untuk kita tukar tayar kan. Tu tayar-tayar main kita cabut tayar belakang dah. Ni hot tayar asal dia dah. Tayar asal ni. Bunga tebal gini. Tapi kan kita tengok macam nak bagi customer tu merasa tak sedap walaupun tayar tebal ni nampak macam ada krek-krek halus ni. Jadi kita pergi tayar baru. Kita beli tayar baru 4 butir lah. Kita tengok proses dia untuk tukar tayar. Okey, saat ni proses tukar tayar siap belakang dah. Tayar untuk kita tukar tu 4 butir. Ni proses untuk elemen pula dah. Boleh mari tengok siap tukar tayar baru, kita akan package lalu sekali dengan elemen. Untuk customer kita buat hak terbaik, paling baik, terbaik. Jadi kita saya baca dah. Kalau dia ada rebate ni, ni hari-hari yang ditunggu oleh customer ni, ada rebate ni, kita nak deliver, customer nak mari ambil dah. Awak perasan tak? Kereta ni ada lain sikit daripada video sebelum ni. Kita gitu kat tayar, kita pergi servis. Kereta ni kita ada tambah lagi part-part Modelista untuk biar jadi full. Pertama kita tambah, customer saya tambah grey Modelista. Kita tengok grey Modelista, dia mari nak kurang banyak dah ni. Lepas tu DRL, lepas tu nak ikut kita pergi belakang. Kita tambah spoiler Modelista. Ni untuk bahagian luar lah. Kereta ni sah lagi tak complete Modelista. Cuma kat tu nak ambil lagi jadi tak ada lah. Ring. Masuk ring 20 Modelista. Oh, terjahat lalu kereta ni. Tapi tu ya dalam pembincangan juga tu. Dia nak bagi ambil kereta dulu. Kalau contoh situ Karifan ni kita buat vlog video. Kasih tu. Oh ni kilat dah. Ni kilat lagi. Bayi molek. Main mata molek dah. Ni kita siap boleh dah. Kereta ni memang TikTok lah. Condition body, condition cat memang terbaik. Dah lepas ni ada sampah ikut saya lagi ni. Customer ni ambil ke kereta ni nak suruh ambil tengah buat gambar dia. Untuk bahagian dalam customer minta saya tukar Android tapi saya masih Android ni dia pakai mengekalkan lagi player original. Hak dia panggil DMI System Upgrade. DMI System Upgrade ni kita masuk auto Android, masuk ke player asal. Dan Nabi ni kok, orang hak sorry kok. DMI System Upgrade ni dia ada macam-macam harga, ada murah, ada mahal. Macam ni kita ambil hak terbaik ni. Tak ada lag langsung. Smooth lah. Laju. Radio CRM Malaysia lagi banyak. Lepas tu nak pakai wave jalan ni pun boleh. Kalau player asal tak boleh. Tapi kalau kita nak tukar ke radio asal balik boleh. Kita hanya tekan sini. 1, 2, 3. Dia jadi radio asal balik. Radio Jepun asal balik. Kalau contoh untuk Android balik, kita pun tekan sini balik. 1, 2, 3. Dia jadi Android balik. Jadinya kalau pakai player original, masuk auto Android ni, dia jadi gambar pun lagi clear. 360 dia lagi clear. Semua yang macam dengan original. Sebab player original ni memang terbaik dah. Cuma kat Jepun tu lah. Itu kita upgrade ke Android. Boleh tengok belakang ni lepas kita buat detailing ni. Polish 3 step. Lepas tu interior detailing. Premium wash. Siap. Jack kereta. Basuh bawah tayar apa. Bahagian dalam ni kita ubah obat dia panggil conditioner. Conditioner untuk seat. Lepas tu untuk bilik D2, dressing, dashboard dressing. Untuk condition ni kita tengok seat dia lagi jadi baru. Dalam ni memang baru dah ni. Memang tempat-tempat kita detailing ni memang terbaik lah. Infinix
auto spa mana nak pergi buat kereta boleh pergi kat MP ni. Pakai enjin kita detailing. Jangan ingat kita lak dengan kain ya. Apa lah lak kain-kain basah ni. Enjin pun kita buat full detailing tak boleh biar customer puas hati. Servis kita untuk detailing kereta ni memang terbaik Bau-bau tayar, brake disc memang cuci habis. Okey, beres dah persiapan kita untuk sebelum deliver. Kereta ni cuma gitu dengan comel dah. Gerik 5 dah. Lepas tu main list dah. Lepas tu dia kena make up sikit Oh, comel lah. Customer tak sabar ni nak payah ambil ni. Lepas tu gapo kita janji dengan customer sebelum deliver tu kita buat pelakon tu. Kita tengok video tu. Lepas tu kalau tengok ke nombor ni, kalau awak tengok ke nombor ni, kalau orang Kelantan mesti kenal ni. Siapa owner ni? Kita tunggu anda mari lah. Lepas tu tengoklah video seterusnya lah. Siapa owner dia Apa-apa? Luncur. Hari ni bersama kita dengan owner Alphard Z ni, founder Glow to Go, Puan Atirah dan Cik Din Macam mana dengan proses sebelum deliver, lepas tu pergi, berapa biter boleh beli? Okey, kalau dah ada banyak-banyak soalan tu nak kejap pasal biter dulu deh. Biter tu kita punya tinggi sekali. Pasalnya servis bagus, frigi tak usah kata lah deh. Frigi tu kita tak minta pun dia bui. Nak ayatnya banyak je frigi dia bui kak. Mana nak kereta tu mari dekat macam motor ni deh. Lepas tu kak pasal servis awal-awal, mana proses dia? Proses dia memang mudah doh. Kalau kata ada payah-payah sikit-sikit tu senang dia handle-nya. Gitu. Jadi kak, kalau mana nak kereta tu boleh direct dengan Syafiq lah deh. Kalau bab-bab lain tu tak usah nak kata. Tu tak usah nak mikir. Biar dia betul mikir kita. Kapan-kapan boleh kak? Kapan-kapan boleh. Jadi mana nak cari dia deh. Okey, terima kasih untuk Puan Atirah dan Cik Din